macam nak tunjuk sesuatu kat kita. Apa yang ada depan ni? Banyak gelak dia. Boleh tunjukkan kat kami. Kan? Mr. D tak ada tu ke? Ada bawa emas ke? Mr. D ada bawa emas tak? Ada bawa emas tak? Assalamualaikum. Alun rasa rumah ni yang tempat yang lembaga hitam yang ada kat sini tu, yang Alun nampak kat video tu. Hitam tu dia macam bentuknya jelas tu macam batu bayang-bayang. Jelas. Memang jelas. Jelas. Oh, kira dia memang tunjukkan dekat Alung benda tu. Dia jelas dalam kamera. Dia tak nampak terus flash macam tu. Masa nak edit tu dia nampak muncul macam tu. Muka memang nampak memang hitam. Memang betul dia nak tunjukkan rupa dia lah kat sini. Tapi dia edit situ memang nak kita tahu yang dia tu betul. 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 Kita punya diri tu tak boleh nak capai. Betul. Okay, Keman. Sekejap. Buka ruang sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Tangan. Macam mati ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Pejam mata. Tak ada biar ya. Jika ada rasa macam ada tu kau. Botol tu. Ish. Ada rasa panas ke? Ada. Tapi rasa macam dekat pikiran ni macam ada satu lembaga. Dia betul tak tahu macam tinggi kurus. Betul? So itu yang dapat rasakan dekat fikiran ni.
Lepas tu dia ada pegang ke apa? Tak ada pegang. Saya dapat Rasa badan dia. Sosok ni kot berbau ni kot. Lepas tu lantai ni pun boleh tahan juga bau dia. Tapi macam bau kapur barus. Dah tak rasa dah dia punya tu. Ya. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rasa ya? Tapi sosok tu macam tinggi lah. Tinggi, dia kurus. Tahu lah nak kata macam hantu galah. Boleh jadi juga sebab dia tinggi. Tinggi? Tak, tentang kaki dia hantu galah tu kat gugang. Tak tahu. Tapi memang kuat lah bau dia. Ya. Macam bau kebarus. Tapi biasa kalau kelapa baru tu macam biasa dia pocong lah. Ya. Nah, biasanya lah. Tapi ada kemungkinan tak macam kalau macam ritual sihir, Sini sikit, senang sikit. ada kemungkinan tak kalau macam apa orang buat ritual sihir tu akan melibatkan mungkin kapur barus atau mungkin kemenyan? Tak, itu biasanya bukan, itu biasanya bau-bau entiti tu lah. Macam ini tu dekat Bau entiti, betul? Tapi sekejap je. Sekejap kan bau dia kan? Bau dia sekejap je. Dia macam terlintas Terlintas. Betul. Dia macam terlintas. Ya. Jom. Macam seolah-olah macam benda tu lalu. Ya. Betul. Ingat tadi macam bunyi selalu macam bunyi. Tu kan? Risau juga. Assalamualaikum. Baik, tengok. Assalamualaikum. Oh, ni dah penghujung dia Sini. Okey, sekarang kita berada dekat mana? Dekat bahagian depan. Yang ada kedai. Ni kedai ni sebenarnya ni. Kira luk bawah. Luk bawah kedai. Okey, atas tu tempat kediaman jugalah. Jom. Assalamualaikum. Bahaya. Baik. Ada tu tak? Alung punya tu? Okey. Macam ni. Boleh lepas hujan. Dia memang lembab. Tahun yang dulu pun sama lembab. Ni apa ni, pahit ke? Pahit lama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada burung. Memang ada burung merpati ya sini. Atas. Assalamualaikum. Baik Tengok bawah. Baik. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan sampai ke dalam. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni benda tu panjang. Kira tadi tu kira pendek kan, si benda tu panjang ni. Ni panjang. Dia senang sikit F4, tapi tu hati-hati banyak longkang. Tu ada lubang tu. Ni hati-hati ada lubang ni. Lubang lift kot. Lift ni sama juga ni. Hati-hati. Ni sama. Lift. Ini yang dapat tempat lain. Ui, tinggi.
Apa baik? Jangan tu apa? Ya lah. Baik. Dekat keluar tu belum? Ha? Dekat berapa ni? Tingkat satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Tolong. Tak boleh sini. Jom. Assalamualaikum. Apa ya lecak? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Tak ada. Kosong. Kosong sini. Baik, tengok. Oh, dia lalu pintu gaib selau. Dia ke hujung. Tengok gigi. Sekejap. Ni besar sini. Oh, ni macam dapur lagi besar eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh. Lagi tu dapur kecil eh. Tandas ni. Dia dah. Ruang lengkap. Ni tandas. Sekejap dulu. Alung ada dengar sesuatu tak tadi? Macam bunyi merengek kan? Bukan kau? Ha? Bunyi macam halus je. Atas. Atas. Jom. Atas. Ni atas ni. Dia macam merengek kan? Assalamualaikum. Okey, dah rasa? Ya. Sekejap. Dia tu sini dong, tak boleh. Bukan kan? Ya, atas. Baik ni. Oh, tingginya. Assalamualaikum. Ni tangga. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ini suara tadi macam suara yang kita dengar tadi Black kan? Oh, dia menunjuk sesuatu. Ke kanan sedikit ni. Kan juga kanan sikit.
Berhenti. Berhenti. Tingkat 3. Atas. Dia dah. No. Baik. Ha? Baik sini. Tak boleh ke? Boleh lilit pun tak? Lilit ni. Buat kan? Tak ada emas lagi lah. Dia tak bawa emas. Atromin ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada ke tu? Dia. Bagi depan dulu. Assalamualaikum. Salam. Sosok apa ni, Bek? Ha? Tak pasti? Dia macam nak tunjuk sesuatu kat kita. Apa yang ada depan ni? Banyak gelak dia. Boleh tunjukkan? Boleh tunjukkan dekat kami? Boleh tunjukkan dekat kami? Berhenti. Berhenti. Setapak ke belakang. Kamu setapak ke belakang. Kamu setapak ke belakang. Siapa? Siapa yang di depan? Apa dia? Kurang jelas lah. Ikut saja. Kenapa kau nak bawa tubuh kawan aku ke sana? Tunjuk apa? Apa? Tunjuk apa? Membahayakan kawan aku ke tidak? Membahayakan kawan aku ke tidak? Okey dah. Tak ada nampak visual tapi dia tu energy dia rasa sini mesin. Jom. Ada benda nak tunjukkan ke macam ni? Boleh. Assalamualaikum. Ada apa-apa ke sini? Ada. Dia baik kerangka juga ai. Ha? Baik kerangka juga ai. Kerengga? Semua. Dia nak tunjuk kerengga ke apa? Dia kalau gigit sampai juga. Tak ada apa. Jangan masuk. Seluar black. Seluar ke black? Oh, ketinggalan tu. Takkan seluar black dia tunjuk? Tak tahu lah apa rasa. Kadang-kadang jin ni suka manipulasi. Dia macam memainkan kita lah. Dia memainkan kita je lah. Tu orang kata Kalau- memang sifat jin. Salah satu sifat jin dia suka manipulasi. Jadi orang kata sangka ada benda. Bila kita Sangka pergi ada barang. tak ada benda tu. Tak ada. Padahal dia nak bawa sesuatu. Bawanya jalan macam tu. Kan? Sebab tu bawa blade.
Black sekarang handsome sekarang ni. Betul. Jom. Kita tengok jap sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha? Oh, dia beli. Lagi banyak bilik ni. Itu dah pasal. Assalamualaikum. Satu. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Satu. Oh, ni bilik air. Assalamualaikum. Dua. Assalamualaikum. Kamu orang tak? Ha? Oh, tak boleh. Kamu orang tak boleh. Belah sana lah. Belah sana. Yang berasa tadi kan. Okey, sikit. Sebab ni dekat rumah orang, jadi orang kita memang tak boleh lah. Jadi Kemal ada rasa apa-apa tak masuk tadi? Sini. Ada sikit lah. Ha? Ada sikit. Ada sikit? Ya. Nampak lain kan? Macam Arab sikit mungkin tu hari ni. Bila kata tu. Sebab pakai tengkorak punya kan. Dia jangan ujung ni. Bismillah. Assalamualaikum. Tadi yang masuk tadi apa? Wanita kan? Kan Kemal kan? Yang masuk tadi wanita kan? Tapi dia semua macam mengilai je. Ya? Dia macam gila kan ni? Itu dia. Sambil dia menunjuk ah, ambil tahu. Dan apa itu. Okey. Senyap dalam gelap, bayang bergerak, hati pun resah. Dari lorong Saya bilang Suara orang. tinggal, suara gaib terus memanggil. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau berani menjejak makhluk, Okey. jangan Start dulu. lari. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, Lobo datang kami menyatu. Lobo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Lobo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Satu malam satu cerita,